projek membangunkan Semula Pekan Hijau dah pun berjalan. Dulu tertangguh oleh kerana sebab-sebab tertentu. Hari ini saya telah dimaklumkan oleh pemaju dah mula dah hari ini. Maknanya yang tertangguh bulan puasa itu alhamdulillah. So kita tunggu untuk siap lah. Peringkat awal ni lebih kurang dalam 7 unit rumah kedai 1,5 tingkat. Dengan adanya rumah kedai ni akan bertukar wajah lah. Sebab kawasan ni dekat dengan Thailand. Betul kan? Jadi manis lah kalau ada rumah-rumah baru kan, bangunan baru. Saya berharap dengan adanya rumah kedai ni, satu dapat meningkatkan ekonomi penduduk. Keduanya membuka satu lebaran baru supaya akan datang pelabur-pelabur. Dan agensi-agensi akan menjadikan Ijuk ni sebagai satu lagi destinasi untuk mereka membantu rakyat. Mana sekarang ni mereka nak urusan kerja kena pergi Taping, kena pergi ke Selama, Tahap semua di sini. Ini akan dilaksanakan oleh Perbadan Kemajuan di Perak. Kalau ikut kosnya hampir 200,000, tapi mereka akan subsidize balik kepada pemilik asal. Kalau pemilik asal tolak, akan dibuka untuk penduduk di sini dulu. Tak ada juga boleh dibuka secara umum. Dijangka dalam masa 12 bulan. Kalau nilainya 1.4 juta, kalau 200,000 sebuah. Itu kos. Tapi mereka mungkin subsidize. Cuma ada yang ikut kadar yang agak murah sikit. Ini projek yang Maklumat Menteri Besar Perak. Daripada 14 buah pekan di Perak, ini salah satunya. Ijuk dan Kubur Gajah dan juga Batu Kurau. Kira produksi saja pun hampir dekat 3,000 lah. Yang pentingnya adanya perubahan ini akan menarik ramai lagi datang ke Ijuk Kubur Gajah khususnya. Terutama jalannya akan menjadi sibuk. Tidak jalannya akan jadi white elephant sebab jalan ini dah lama kesempitan kan. Kesempitan tu betul. Itu yang penting. Baik, thank you.